Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Khalil, Presiden Persatuan Pekerja Filem Malaysia. Ya, masih tak? Saya sangat teringin nak dengar Datuk Dr. Zuraimah Hassan mendirikan satu bait syair Melayu lama ke kahwin, Datuk. Saya rasa ramai yang pernah dengar syair kat sini, satu bait je. Kalau Datuk tak siap, nak komen. Saya sangat teringin nak dengar. Terima kasih, Datuk. Terima kasih. Sebelum tu boleh saya persilakan tuan naik ke atas sebab kita ada hati untuk yang bertanya. Silakan. Tuan ambil gambar sini. Siapa yang bertanya dapat hadiah daripada Ikatan Polis Sabah. Ini buku karya anak murid saya, Yedin saya ni. Terima kasih. Dato' ada syair je pun. Saya beri waktunya untuk menenangkan syair. Mana tu boleh tenangkan orang yang tengah memberikan darahnya kepada bangsa dan negara di situ. Sebelum tu boleh kita ucap terima kasih kepada Pusat Negara Kuala yang telah menyediakan khidmat demam darah pada pagi ini. Silakan Dato'. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tidak mengecewakan orang yang bertanya, saya akan baca walaupun takut suara pula. Kalau bukan tahu nanti lain sikit dia kan. Ini kisah Tun Fatimah, ya. Tun Fatimah, anak saudara, paras cantik seorang darah. Sultan memandang mabuk asmara, di situ bermula satu antara. Okeylah ya, walaupun cacat sikit.